Assalamualaikum, mana cap pagi ni. Salamku semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright again, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review sebiji matchbox. Tapi yang ni special sikit, dia express delivery. Dia bukan kereta tapi van. Okey. Jom aku review dekat apa van ni. Aku minat gila sebab dia macam kereta penjenayah ataupun van penjenayah yang rompak bank. Tu yang aku beli kereta ni. Okey. So jom aku review dekat apa detail kereta ni. Okay gang, so ni nak review dekat apa? Matchbox UPS. Aku tak pasti UPS ni apa, express delivery. Mungkin ni kereta daripada overseas je ni, ataupun van overseas express delivery. Yang tu lah. Okay, so jom tengok dekat apa dia punya soft corner dulu. Soft corner kat cantik, bawah kiri kanan tak ada masalah. Atas pun cantik, J-hook cantik, tak ada masalah ni. Yang ni matchbox Untuk kereta ni dia keluaran tahun 2024. 2024. Made in Thailand. Express delivery. Aku rasa dia express delivery ni macam Shopee ke, post laju tapi dekat overseas lah. Untuk UPS ni. Macam tak surat kot. Okay. So aku zoom kita tengok dia punya detail van ni. So van ni detail kosong ya. Petok macam ni, macam kereta Alphard. UPS worldwide service. Aku rasa macam tu macam delivery car yang ni. So lampu depan tak ada detail. Tak ada detail, ada signal saja. Lepas tu ada tulisan MB 813 kat situ. Sport rim kompang. Dia punya detail untuk body kereta ni macam besi lah, nampak ada titik-titik. Tak pasti besi ke plastik tapi dia ringan kereta ni. Base bawah plastik kot, tapi kilat macam besi, tapi ringan Okay, detail belakang ada lampu, kiri kanan ada lampu brake pun ada. Ada ni apa, stiker UPS. Tak pasti yang tak boleh buka belakang ni. Ada yang boleh buka tapi yang tu macam lori sampah macam tu lah. Bumbu atas dia ada detail, nampak. Tu detail garis-garis. Cantik kan, dia macam kereta mafia tu. Di depan ada seat, nampak situ. Ada wiper lawa tu ni. Hampa kena buat collection kat ni. Walaupun dia kosong simple macam ni tapi cantik. Okay, so siapa nak beli UPS express delivery ni, aku letak link Shopee kat bawah ni. Hampa boleh beli lah, sebab harga dia pun RM10 je, tak mahal pun macam ni. Hampa pakai voucher Shopee tu dapat lagi murah lah, siap free shipping je. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana cap pagi ni.